Okay guys, jom kita review dinner punya makanan dekat ward single deluxe KPG. So malam ni menu kita fish and chip, I guess. Yeah. Soup of the day. Apple, saya tak makan apple. Oh, by the way, saya bukan pesakit, saya penjaga. Orange. Jom kita start dengan main kita dulu. So, ada ikan, ada kentang, ada sayur. Sos dia. Review. Tambah sakit pun mana-mana orang sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dekat kampus kan ada budak-budak janji macam letak baju ni. Oh, ini boleh pegang ni. Dia boleh janji budak lagi. Dia memang ada kat janji. Brokoli. Ada bagi apa je? Lemon? Kenapa? Ini soup of the day. Tak tahu, sekejap lagi rasa. Black pepper apa tadi? Ada. Mana fish and chip. Apa yang nak judge? Banyak, kat bawah Rasa ni dia carrot banyak. dan tawar. Oh, artisan tu yang air gepuk eh? Bukan. Betul. Dessert. Oh, yang buat artisan tu. Sedap, Fatin. Ikannya. Tepung dia macam tebal sikit. But it's okay. Terasa. Honey ataupun tak. Bukan letak. Nak kain tu pakai dia nak lah nak sedih. Dah lapar bila kan orang nak masuk. Nampak kedai tu. Artisan. Air gepuk. Tapi Okay lah kot. pun dia collab dengan tu. Ambil masuk dia, ambil masuk. Tapi yang gepuk tu macam pilih je yang Okay, jom. yang lain ada satu restoran yang ada collab tu dia ni. Kalau makan-makan dia ada wah, dia ada jual lain lain. Saya kena bawa garam. Bagi masin sikit. Soup of the day. Itu apa? Sup? Ha, macam bubur. Macam Aminah punya theory. Rasa. Memang Aminah punya lah. Macam baru. Kentangnya. Ya, ikan dia macam kering. Dan keras. Kentang dia lembut lah. Aku tak rasa herb. Bubur ni macam bubur nasi. Oh. Kan memang ada bubur nasi. Saya tahu, tak tengok dalam ni soup of the day. Dia tahu dia masak of the day tu. Kan? Jadi, kesimpulannya, Sayur dia macam sayur pantang katil. ya, tak ada rasa langsung sayurnya. Okay guys, kesimpulannya, duduk hospital lain. Okay? Itu saja feedback dari saya untuk makanan hari ini. Tapi yang baru tu dia tak ada masalah. Ayam tu Lain kali sakit, saya akan nasihatkan kawan saya check in lain hospital.